Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu Nama Ming Lao Shi. Dan sebelum saya mulakan video pembedahan buku teks matematik jilid 2 tahun 1, okey, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anda di rumah, dan anda juga boleh tekan butang sertai ataupun join untuk memberi sokongan kepada saluran YouTube saya. Dan hari ini kita berada di bab 8 ataupun unit 8 yang disebut sebagai Shuju Chuli. Shuju Chuli. Shuju rujuk kepada data ataupun data, dan Chuli rujuk kepada mengurus ataupun dalam konteks perkataan ini rujuk kepada pengurusan. Jadi pengurusan data. 这些是上个星期同学们借阅的图书。这些是上个星期同学们借阅的图书。这些 rujuk kepada ini, tapi ingat dalam bentuk majmuk. 是 ialah 上个星期 rujuk kepada minggu lepas, dan 同学们 rujuk kepada pelajar-pelajar ataupun pelajar sekalian, dan 同学 ada maksud pelajar, dan bila letak men di belakang dia memajmukkan perkataan itu, dan 借阅 rujuk kepada pinjam dan baca, dan 图书 rujuk pada buku bergambar ataupun buku gambar lah. Okey, dan dia kata ini adalah buku bergambar yang dipinjam oleh pelajar-pelajar ataupun yang dipinjam dan dibaca oleh pelajar-pelajar pada minggu lepas. Dan kemudian budak perempuan ini dia kata, 我要如何知道他们喜欢什么类型的图书？我要如何知道他们喜欢什么类型的图书？我 saya 要 nak 如何 macam mana 知道 tahu 他们 mereka 喜欢 suka 什么 apa 类型 jenis 图书 buku bergambar. Jadi dia tanya, macam mana saya nak tahu mereka suka jenis buku bergambar yang macam mana? Okey, dan kemudian di muka surat seterusnya, okey, kita ada 收集分类和整理数据。收集分类和整理数据。收集 rujuk kepada mengumpul, 分类 rujuk kepada mengkelaskan, 整理 rujuk kepada menyusun, okey, dan 数据 rujuk kepada data. Jadi pengumpulan, pengkelasan dan penyusunan data. Dan dekat sini, okey, dinosaur ini dia kata, 你如何分类和整理这些数据？你如何分类和整理这些数据？你 awak 如何 macam mana 分类 mengkelaskan 和 dan 整理 menyusun ataupun mengemaskan, okey, pun boleh, dan 这些数据 rujuk kepada data-data ini. Dan ingat 这些 rujuk kepada ini dalam bentuk majmuk, dan 数据 adalah data. Dan dekat sini dia kata 我一边分类一边用技术符号记录。我一边分类一边用技术符号分类。我 saya 一边 sambil 分类 mengkelas ataupun mengkelaskan, 一边 sambil 用 guna, dan 技术符号 rujuk kepada gundal, dan 记录 rujuk kepada rekod ataupun catat. Jadi saya sambil mengkelas dan saya sambil tu saya catat menggunakan cara gundal. Okey. Dan kemudian muka surat seterusnya, 用统计表展示数据。用统计表展示数据。用 guna, 统计表 rujuk kepada jadual, okey, ataupun diagram, okey, dan 展示 rujuk kepada tunjukkan, dan 数据 rujuk kepada data. Dan dekat sini kita ada 同学们借阅的图书。同学们借阅的图书。同学们 rakan-rakan 借阅 pinjam dan baca. Okey, 借 ada maksud pinjam, dan 阅 ada maksud baca, dan 图书 rujuk kepada buku bergambar. Okey, dan kemudian kita ada 科普读物。科普读物 rujuk kepada buku rujukan ataupun bacaan umum, okey. 读物 rujuk kepada bahan bacaan, dan 科普 dekat sini kita boleh fahamkanlah macam rujukan, okey, tak semestinya rujukan sains, macam-macam rujukan lah. Okey, dan kemudian dekat sini kita ada 童话, okey, 童话
rujuk kepada fairy tale, okey, ataupun cerita dongeng, kita boleh fahamkan macam tu. Dan kemudian kita ada manhua. Manhua rujuk kepada komik. Dan kemudian 借出的童话有多少本？借出的童话有多少本？借出rujuk kepada pinjam keluar. Okey, dan 童话 cerita dongeng ataupun buku cerita dongeng. 有多少本 ada berapa buah. Dan pen dekat sini rujuk kepada penjodoh bilangan, dalam bahasa Melayu buah. Okey, jadi dia tanyalah, okey, berapa buah buku cerita dongeng ataupun fairy tale yang telah dipinjam. Okey, dan kemudian 同学们最喜欢阅读哪类图书？为什么？同学们最喜欢阅读哪类图书？为什么？同学们 pelajar-pelajar 最喜欢 paling suka 阅读 baca 哪类 jenis yang macam mana. Okey, 哪类 rujuk pada jenis yang macam mana, dan 图书 rujuk pada buku lah, dan 为什么 kenapa. Dan kemudian latihan 练一练ini rujuk kepada latihan, dan dia kata 用统计表记录5个同学的铅笔、尺和橡皮的数量。用统计表记录5个同学的铅笔、尺和橡皮的数量。用 guna 统计表 jadual 记录 catat 5个同学 5 orang pelajar 的 punya 铅笔 rujuk kepada pensel, 尺 rujuk kepada pembaris, 和 rujuk kepada dan 橡皮 rujuk kepada pemadam, dan 数量 rujuk kepada bilangan. Okey, dan kemudian di sini kita ada 象形统计图。象形统计图ini rujuk kepada pictograph. Okey, pictograph. Dan 我们可以用象形统计图展示收集到的数据。我们可以用象形统计图展示收集到的数据。我们 kita ataupun kami 可以 boleh 用 guna 象形统计图 pictograph 展示 tunjukkan 收集到的 okey, yang dikumpul punya, ataupun 收集到 ada maksud yang dikumpul, dan kumpul apa yang dikumpul, dan dekat sini rujuk kepada 数据lah, dan 数据 rujuk kepada data, jadi data yang dikumpulkan. Dan dekat sini okey, 同学们借阅的图书 macam ayat atas, buku bergambar yang dipinjam dan dibaca oleh pelajar-pelajar. Okey, dan dekat sini bawahnya penting, okey, 代表一本书，代表 ini rujuk kepada mewakili, dan 一本书 sebuah buku. Dan 如何计算图书总数？如何计算图书总数？如何 macam mana? 计算 kira, 图书 buku, 总数 rujuk kepada jumlah. Jadi macam mana kita nak kira jumlah buku? 把计算方法写成算式。把计算方法写成算式。把 ambil 计算方法 rujuk kepada cara mengira, okey, 计算 mengira, 方法 cara, 写成 tulis dan menjadi ataupun menulis dan menjadi, 算式 operasi mengira ataupun operasi matematik lah, okey. Dan 象形统计图有什么优点？象形统计图有什么优点？象形统计图 pictograph 有什么 ada apa 优点 kelebihan. Okey, di sini kita ada 同学们喜欢吃的本地水果。同学们喜欢吃的本地水果。Dan 同学们 pelajar-pelajar 喜欢 suka 吃 makan 本地水果 rujuk kepada buah tempatan, dan 本地 tempatan, 水果 buah ataupun buah-buahan. Dan kita ada 红毛丹 rambutan, dan 芒果 mangga, 木瓜 betik, 香蕉 pisang, dan 代表两人 代表 mewakili 两人 dua orang. Dan soalan pertama, 喜欢吃香蕉的同学有多少个人？喜欢吃香蕉的同学有多少个人？喜欢 suka 吃香蕉 makan pisang. 同学 pelajar 有多少个人
ada berapa orang. Ingat, toh shao adalah berapa dan ke ini penjuru bilangan dan ren ini rujuk kepada orang. Okey, walaupun dalam bahasa Melayu kita sebut berapa orang, tapi dalam bahasa Cina kita kena sebut berapa orang-orang. Okey, dan kemudian 哪种水果最少同学喜欢吃？哪种水果最少同学喜欢吃？哪种水果 buah jenis apa 最少 paling sikit, paling sedikit 同学 pelajar 喜欢吃 suka makan. Okey, dan buah yang jenis macam mana, buah yang jenis apa yang paling sedikit pelajar suka makan. Dan kemudian soalan ketiga, 哪种水果最多同学喜欢吃？哪种水果最多同学喜欢吃？ Dan dekat sini ayat ini sama macam ayat atas, cuma dia tukar shao sedikit kepada tuo banyak. Jadi maksudnya sama. 哪种水果 buah jenis apa 最多同学 paling ramai, paling banyak pelajar 喜欢吃 suka makan. Dan dekat sini, okey, soalan terakhir daripada dinosaur. 受访的同学共有多少人？受访的同学共有多少人？受访 ada maksud ditemu bual, okey, ditemu ramah, okey, ditemu bual, okey, dan 同学 ataupun di interview, okey, 同学 rujuk kepada pelajar dan 共有 jumlah ada, 多少人 berapa orang. Jadi itu sahaja untuk video kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Dan jangan lupa untuk komen di ruangan komen. Assalamualaikum dan jumpa lagi.